Okey, soalan untuk minyak yang mana satu nak pakai untuk masalah tulang. Okey, kita ada dua jenis, botol warna hijau dan botol warna merah. Botol warna hijau ni untuk masalah tulang patah, dia akan tumbuhkan daging tu dan menguatkan balik tulang. Okay, dia mengikat balik tulang tu. Ini tujuan yang botol warna hijau ni. Dan botol warna merah ni, dia untuk melancarkan balik saraf. Okay? Biasanya kadang kita tengok ada orang tangan jadi kecil, ataupun ada pembekuan darah, ataupun saraf tersepit. Dia memang sesuai ni, yang botol warna merah ni ya. Dia akan melancarkan balik saraf dan buang bisa-bisa, supaya selepas 5 tahun atau 10 tahun dia tak akan ada sakit-sakit lagi selepas tu, insya-Allah. Itu dua ni, saya cadangkan dua ni untuk masalah patah.